Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirah Hana Husna dan saya Azahra, wartawan TV PSS SK Gelugum, melaporkan dari Majlis Pelancaran Nilam yang akan berlangsung pada hari ini. Kawan-kawan, program Nilam merupakan satu program penting dalam memupuk budaya membaca dalam kalangan murid. Ayo saksikan. Bersama saya, ini ialah guru penyelaras Nilam sekolah kami, iaitu Cikgu Zawani. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah pembaharuan atau kelainan program Nilam pada tahun ini? Okey, pembaharuan atau kelainan program Nilam pada tahun ini adalah kami mengadakan lebih banyak aktiviti ataupun pengujian bakat murid pada tahun ini. Kami akan laksanakan setiap bulan dan agihan hadiah akan diberikan kepada setiap bulan. Okey, pada tahun ini kita juga menggalakkan murid untuk membaca ataupun menguji bakat mereka melalui pertandingan-pertandingan yang akan diadakan pada setiap bulan. Seterusnya, apakah hadiah yang murid akan dapat jika aktif Nilam? Okey, hadiah yang akan diberikan pada tahun ini adalah 2 buah basikal yang disponsor oleh seseorang. Okey, kita tidak akan bagi tahu dekat sini sponsornya. Okey, untuk mendapatkan 2 buah basikal tu adalah dengan membuat pengisian AIS tertinggi. Tidak mengira berapa buah buku, yang paling penting adalah yang tertinggi sekali. Okey, dalam sistem AIS kita dapat melihat siapakah murid yang paling tinggi. Untuk murid-murid, untuk portal murid pun dapat dilihat dalam sistem AIS siapakah yang tertinggi dalam AIS. Kalau dia nak basikal, okey, awak semua boleh tengok dalam poster AIS siapakah yang paling tinggi. Okey, untuk sebuah lagi basikal, saya membuka peluang kepada murid yang sangat minat membaca. Pada bulanan mereka perlulah mengisi Nilam 4 buah buku, paling kurang 4 buah buku setiap bulanan. Okey, itu saja. Sekian, itu saja. Jumpa lagi. Bye.